Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So insyaAllah pagi ni kita akan sambung perbincangan melibatkan sifir. Okay. Dalam bab saraf lah kita sebut kan. Tapi kalau kat Hud ni dia sebut sifir. Okay. Dan hari ni adalah hari yang ketiga lah. Kan? Hari ni adalah perbincangan yang last untuk sifir. InsyaAllah. Dan hari ni insyaAllah kita akan fokus kepada praktikal. Kan? So kita ambil beberapa perkataan, kita tengok contoh nak bagi nampak dia punya perubahan. Okey. Sebab kita punya apa ni, matlamat ataupun target kita, sebenarnya kita nak bagi nampak dia perkataan perubahan dalam Quran tu macam mana. Kan? Tambah lagi tuan-tuan duduk tengah tadarus sekarang kan. So mungkin akan jumpa lah beberapa perkataan yang nampak macam sama dia punya kata dasar. Okey, itu. So kita punya apa, target kan, supaya at least kita boleh nampak lah, oh rupanya yang ni perkataan ni ada kaitan dengan yang ni. Walaupun makna tak nampak lagi kan, tapi kita nampak dia punya bentuk macam mana kan. Sebab antara kelebihan lah kalau tuan-tuan boleh faham ilmu saraf ni tuan-tuan, tuan-tuan dapat tambah vocab ni. Okay? Dapat tambah vocab sendiri. Maksudnya macam mana? Contoh tuan-tuan dapat satu perkataan je, root word yang asal, kata dasar 3 huruf. So tuan-tuan boleh pecah lah ikut kepada pattern dia. Itu kelebihan orang yang faham saraf. Kan? Okey, itu. Okey, so ini saya cadang kita nak tengok beberapa ayat Quran dan kalau sempat kita masuk doa sikit. Kalau sempat. Kan? Sebab Quran ni pun kalau pecah ni banyak sebenarnya. Kan? Okey, cuma hari ni kita fokus kepada sifir satu lah. Supaya nak bagi nampak sikit. Sebab apa? Sebab kalau sifir yang lain ni takut tuan-tuan terkeliru. Itu je. Okey. So kita ambil sifir satu. Okey. Kita tengok yang ni lah supaya bagi nampak terus. Okey. So kita ulang sikit lah daripada yang asal. Iaitu kalau tengok sorof ni tuan-tuan adalah perbincangan tentang apa? Perbincangan tentang perubahan perkataan. Kenapa dia berubah perkataan tu? Kerana berlaku perubahan makna. Itu je. Okey. So dia nak berubah tu macam mana? Mesti mengikut kepada apa? Pattern. Pattern tu yang mana Ustaz? Kalau tuan-tuan tengok dalam diagram kuning B yang banyak-banyak tu fa'ala yaf'ulu fa'lun. So yang ni semua ni tuan-tuan jangan tengok huruf tetapi tengok apa? Pattern. Fa'ala yaf'ulu fa'lun. Cuba tengok yang bawah. Nadhara yanzuru nadhrun. Maf'alun manzarun. Fa'ilun nadhirun. Maf'ulun manzurun. Okay, cara baca macam ni lah. Uf'ul انظر لا تفعل لا تنظر مفعل منظر مفعل منظر فعل نظر يفعل ينظر. Okay. So kalau tengok contoh perkataan nazara. Nazara ni maksud dia apa? Dia telah melihat. Ustaz panjang tu Ustaz. Nazara je Ustaz. Ya betul. Tetapi dia ada dalam tu dhamir. Nazara maksud dia telah melihat. Yanzuru. Okey, apa beza dia dengan yang sebelum? Yang ni telah, yang ni sedang ataupun akan. Nazara yanzuru. Nazara dia telah melihat. Yanzuru dia sedang ataupun akan melihat. Perubahan masa. Kan? Kalau bahasa Inggeris, past tense satu, present tense satu. Kan? Okey, nazarun dengan manzarun. Yang ni dua bentuk tetapi makna yang sama. Apa makna dia? Nazarun penglihatan, manzarun penglihatan juga. Okey. Nazarun dengan manzarun makna yang sama. Okey. Seterusnya nazirun. Apa maksud nazirun? Yang melihat. Nazirun maksud dia yang melihat.
Maf'ulun manzurun. Manzur yang dilihat. Apa beza yang dilihat dengan yang melihat dengan yang dilihat? Apa beza dia? Oh, yang benar. Yang yang Kalau tanya yang melihat. orang yang buat yang orang yang lihat yang buat. Yang yang buat lah kan. buat Yang dilihat yang kena lihat. Contoh, saya melihat. Saya yang melihat. Yang dilihat apa? Contoh, buku. Yang dilihat apa? Contoh, skrin. maf'ul. Oh, itu beza. Yang melihat, yang dilihat. Okey. Unzur. Ini perintah. Lihatlah oleh engkau. Dia kalau bagi saya lah. Kalau saya nak sesuaikan dengan terjemahan yang semasa, saya akan terjemah macam ni. Kamu lihatlah. Saya terjemah Tommy dulu. Oleh engkau. Sebab kalau tuan-tuan terjemah macam ni, lihatlah oleh engkau kan. Dia jadi macam kadang-kadang boleh faham, kadang-kadang tak. Bahasa lama. Kalau saya terjemah macam ni. Kamu lihatlah. Ini kalau bagi saya lah terjemahan yang bagi saya lebih senang nampak lah. Unzur maksudnya kamu lihatlah. Maksudnya perintah situ. La tanzur. Jangan kamu lihat. Manzurun masa ataupun tempat melihat. Masa melihat ataupun tempat melihat. Minzarun alat untuk melihat. Apa alat untuk melihat? Benda benda Ya. benda Macam benda Kanta ke, cermin mata ke, betul. dan lain-lain. Dia merujuk kepada alat. Kan? Okay, nuzira telah dilihat akan dia. Sekali baca tu macam, bunyi lama sikit kan? Okey, kalau saya terjemah macam ni. Nuzira, dia telah dilihat. Dia telah dilihat. Nuzira, dia telah dilihat. Okay, yuf'alu yunzaru, dia sedang dilihat. Dia terjemah sedang dilihat akan dia kan. Saya akan terjemah dia sedang dilihat. Okay, setakat itu boleh nampak. Boleh dapat situ. Jelas ya? Okay, itu cara dia lah. Dan memanglah tuan-tuan, dia sorof ni dia memang dia kena buka mata luas-luas sikit. Sebab satunya huruf kecil kan. Huruf kecil. Lepas tu beza tu sikit sikit sangat tu tak? Yang ni beza baris, yang ni beza huruf. Beza apa? Baris tu pula dekat-dekat. Kan? Halus. Ini nasib baik sekarang ni guna ni apa? Apa ni boleh share screen ni kan. Kalau dulu kalau ingat masa saya duk mengajar guna apa ni whiteboard kan. Nampak tak nampak. Kan? Sekarang ni okey lah. Tuan-tuan boleh besarkan. Kalau dalam skrin ke apa tu, dalam telefon ke boleh besarkan. Kan? Okey. So kita seperti ni. Nazara yanzuru nazarun. Fa'ala yaf'ulu fa'lun. Manzur dan sampai habis lah. Okey. Cuma hari ni kita nak fokus beberapa sifir beberapa pattern. Yang pertama, saya cara nak ambil yang ni. Okey. Tak nampak yang ni. Tak nampak. Okey. Saya nak ambil pattern yang ni. Fa'ala yaf'ulu fa'lun fa'ilun maf'ulun. Lepas tu fu'ila yuf'alu. Okey. Nak ambil yang ni dulu. Ataupun fu'ila je. Yuf'alu tak. Okey. Fa'ala yaf'ulu fa'lun. Fa'ilun maf'ulun fu'ila. Okey. Cuba tengok contoh. Okey. Bila tengok fa'ala, tuan-tuan nampak apa? Nampak pattern ke, nampak huruf ke, nampak sifir?
Ha, semua bunyi macam sama kan? Okay. So, kalau fa'ala, okay, contohlah tuan-tuan nak buat perkataan apa. Ini nak bagi nampak. Oh, saat kita ni lah. Ha, okay. Sahabat. Kita pecah sikit sini. Okay. Okay. Saya pecah ni. Nak bagi nampak. Okay. Fa'ala yaf'ulu fa'lun. Okay. Lagi. Fa'ilun maf'ulun fu'ila. Okay, kita ambil yang ni. Okay, yang pertama fa'ala. Yang kedua yaf'ulu. Seterusnya fa'lun. Lepas tu fa'ilun maf'ulun. Lepas tu fu'ila. Okay, kita ambil ni. Fa'ala yaf'ulu. Lepas tu fa'lun. Lepas tu fa'ilun. Okay. Lepas tu maf'ulun. Lepas tu fu'ila. Kita pecah sini dulu. Okay. Okay, contoh perkataan fa'ala. Okay, kita ambillah contoh perkataan khalaqa. Okay, khalaqa. Siapa tahu masuk khalaqa? Siapa tahu masuk khalaqa? Okay, khalaqa maksud dia apa? Ha, mencipta. Okay, khalaqa maksud dia mencipta. Okay, kalau fa'ala jadi khalaqa. Kalau yaf'ulu, okay, dia jadi macam mana? Dia jadi ha, yakhluqu. Okay, kalau fa'lun dia jadi khalqun. Fa'ilun dia jadi khaliqun. Maf'ulun makhluqun. Kalau fu'ila dia jadi khuliqa. Okay, cuba tengok pattern sama tak? Fa'ala khalaqa. Yaf'ulu yakhluqu. Fa'lun khalqun. Fa'ilun khaliqun. Maf'ulun makhluqun. Fu'ila khuliqa. Okay. Khalaqa yakhluqu khalqun khaliqun makhluqun. Okay. Kalau dari sudut makna Ustaz, beza tak? Ya, beza. Kalau contoh khalaqa maksud dia telah mencipta. Kalau yakhluqu maksud dia apa? Sedang mencipta. Okey, khalqun ciptaan. Okey, khaliqun pencipta. Makhlukun yang dicipta. Khuliqa telah dicipta. Okey.
Kalau tuan-tuan perhatikan, sebenarnya yang ni semua ni ada dalam Quran. Khalaqa yakhluqu khalqun khaliqun makhluqun khuliqa. Okey. Contoh lah. Kita boleh nampak. Cipta. Okey, contoh lah. Saya try tengok dalam buku kuning kalau ada. Kalau tak ada, kita buka dalam Quran je. Hari ni 20 berapa dah ini? Khalaqa. Kita kan kalau ada. Balagha yablughu taraka yatruku. Ni. Okey. Kita ambil contoh beberapa ya. Kita cuba tengok. Okey. Pertama kita tengok ini. Ayat ni. Satu, dua, tiga. Okey. Tengok empat ayat ni. Okey. Tuan-tuan cuba perhatikan yang dia apa ni? Perkataan yang dia apa? Panggil apa kat bawah tu? Garis kan. Dia garis kat bawah. Okey, contoh yang atas ni. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Okay, kita fokus kepada perkataan khalqi. Okay, ayat bawah. Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Yang kedua. Yang ketiga. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Okay. Seterusnya ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Cuma yukhlaqun ni kita tak bincang. Okey. Okey, kalau kita tengok kepada makna yang kita letak tadi. Okey, contoh perkataan khalqi. Okey, khalqi tadi kita terjemah apa tadi? Khalqi tadi. Kita terjemah apa? Ni. Ustaz tak nampak pun khalqi Ustaz. Khalqun ada. Khalqun ada kan? Khalqi tak ada Ustaz. Okey, tuan-tuan jangan tengok kepada baris hujung. Tuan-tuan jangan tengok baris hujung. Kalau tengok baris hujung, mungkin nampak, mungkin tak. Okey? Tuan-tuan jangan tengok baris hujung. Okey. Khalqun ada Ustaz. Khalqi tak ada. So ambil yang mana? Khalqun. Okey, khalqun maksud dia apa? Ciptaan. Tahu tak? So khalqi maksud dia apa tadi? Kalau tengok yang kita bincang tadi, khalqi maksud dia apa? Ciptaan. Ada lagi tak perkataan khalqi ataupun khalqun ke? Hmm. Tak ada. Okey. Yang kedua, yakhluqu. Okey, yakhluqu. Ini senang sikit. Dia daripada mana? Maksud dia apa? Mencipta.
sedang. Okey. Okey, khuliqa. Seterusnya khuliqa. Yang ni yang hujung tadi tu. Ini yang hujung tadi. Khuliqa mana? Yang ni. Okey. Okey, mana yang ni? Kan? Khuliqa yang mana? Yang ni. Oh, tak nampak. Betul lah. Yang ni. Khuliqa maksud dia apa? Telah dicipta. Wa khuliqa. Telah dicipta. Okey. Kemudian, oh, yakhluqu. Yakhluqu ni sama ni kalau perasan. Yakhluqu. Wah, sama tak? Yakhluqu yang atas, yakhluqu bawah. Sama kan? Beza dia cuba perhatikan sini. Yang ni yakhluqu. Tepi dia yukhlaku. Yang tu beza. Okey. Yakhluqu, yukhlaku. Okey. Saya bagi makna. Yakhluqu mencipta. Kalau yukhlaku maksud dia dicipta. Okey. Ya. Okey. Nampak beza dia? Dicipta. Dicipta. Okey. Inna fi khalqis samawati wal ard. Okey, kita try tengok yang dalam Quran dia terjemah macam mana kan. Okey, tengok Al-Baqarah 164. Ini nak bagi nampak. Al-Baqarah 164 tadi kan. Paling tak pun semoga tuan-tuan nampak lah yang kita bincang dalam Quran macam mana. Okey. Satu apa dia? 164 kan. Okey. Okey, Al-Baqarah 164. Okey, cuba tengok. Inna fi khalqis samawati wal ard. Okey, tengok terjemahan dia. Inna sesungguhnya fi pada. Cuba tengok khalqi dia terjemah apa? Kejadian. As-samawat langit wal ardi dan bumi. Kat sini dia terjemah kejadian. Ciptaan lah. Okey, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma. Sampai habis. La ayat. Kesemua itu adalah la ayat. Benar-benar adalah tanda. Liqaumi yaqilun. Untuk kaum yang berakal. Okey, kita fokus kepada perkataan khalqi. Kat sini dia terjemah khalqi tu apa? Kejadian. Ataupun nak terjemah ciptaan boleh tak? Sama tak makna dia? Sama kan? Okey. Kemudian yang seterusnya ayat berapa tadi? Surah Ali Imran ayat 47 kan? Okay. Ali Imran ayat 47. Okay. 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 47 yang mana yang ni? Ni cerita apa ni? Nabi Isa. Kan? Kisah Siti Maryam nak melahirkan Nabi Isa. Okey. Okey. Qala. Allah berfirman. Kadzalik, demikianlah keadaannya. Allahu
Yakhluqu ma yasha. Allah yakhluqu, apa maksud yakhluqu? Menciptakan. Menciptakan. Okay, menciptakan. Kat sini dia terjemah menjadikan. Menciptakan. Menciptakan ma, apa yang yasha, yang dia kehendaki. So yakhluqu maksud dia apa? Menjadikan ataupun menciptakan. Boleh. Semua boleh. Wak. Itu yakhluqu. Dia fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Maksud dia apa? Mencipta. Okey, kemudian seterusnya. An-Nisa ayat 28. Cuba tengok. Yang kita terjemah apa dia? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita terjemah apa khuliqa ni? Kita terjemah telah dicipta. Okey, kita tengok. Macam mana dia terjemah? An-Nisa 28 kan? Okey, cuba tengok. Ayat 28 sini. Ya, Okey. khuliqa. Yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah sentiasa nak menenangkan. Wa khuliqa, dan telah dicipta. Al-insan, manusia itu dhaif. Apa maksud dhaif? Dhaif, lemah. Dan, okey, cuba tengok dia terjemah macam mana. Okey. Lain sikit lah. Kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Okey, pasal tak dia punya terjemahan ni dia tak ikut susunan ni. Okey. Cuba tengok. Kalau khuliqa diciptakan. Kat sini dia terjemah dijadikan. Al-insan manusia. Dha'ifa keadaan lemah. Okay. Lagi dah sikit dia punya ni kan. Wa khuliqal insan dha'ifa, dan telah diciptakan, telah dijadikan. Al-insan manusia tu. Al-insan manusia lah. Dan dha'ifa, hal keadaannya lemah. Okey. No. Okay. Itu contoh. So nampak tak? Daripada perkataan khuliqa, berubah makna dia kan. Okay, khuliqa maksud dia dijadikan. Okay. Itu cara dia. Okay. Dah nampak sikit dah dia punya ni perubahan tu. Minggu lepas ni rasa macam kabur-kabur sikit kan. Hari ni semoga tuan-tuan dapat nampak lah. Nampak dengan jelas lah. So kalau tuan-tuan ada buku kuning ni, cara dia macam tu je. Maksudnya tuan-tuan apa ni, try tengok pattern. Lepas tu try tengok makna dalam Quran. Yang tu cara lah. Cara untuk kalau nak bagi apa, latihan and training, nak bagi nampak bentuk perkataan tu macam mana. Okay. Contohlah kalau perkataan khalaqtani ni sini. Ustaz, yang ni pattern dia yang mana Ustaz? Ada kan? Khalaqu, al-khalqu. Okey, cuba tengok Ustaz. Perkataan khalqu. Okey. Ini soal apa? Kita test sikit. Al-khalqu. Kita dah jumpa dah tadi? Al-khalqu. Cuba teka. Al-khalqu. Makna dia apa? Tadi kita dah jumpa tadi. Nampak tak? Ka khalqihi pun sama. Pattern yang sama. Cuma buang kaf dengan ha tu. Yang ni buang alif lam. So tuan-tuan nampak apa? Nampak pattern dia yang mana? Nampak tak?
Yang ni tak tengok makna lagi, kita tengok pattern je. Ha, nampak? Tak nampak? Okey. Satunya di 3 huruf kan. Kha, lam dengan qaf. Okey, huruf yang pertama barisnya apa? Kha yang pertama barisnya atas. Lam depan. Cuma yang ni baris bawah. Yang ni baris depan. Pattern yang mana ni? Agak-agak pattern yang mana? Khalqu dengan khalqi. Ya? Dia sama dengan yang mana? Sama tak dengan yang ni? Ni. Khalqi. Sama tak? Nampak aja sama tak? Ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Nampak? Okey. Nampak macam sama Ustaz? Ya, dia memang pattern yang sama. Okey. Cuba tengok. Inna fi khalqis samawati wal ard. Okey, yang ni khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Okey, cuba tengok terjemahan dia. Ar-Ra'd ayat 16. Ini nak bagi nampak kan? Ar-Ra'd ayat 16. Okey. Yang mana ni Ustaz kan? Terjemahan dia. Okey. Kita tengok Ustaz macam mana. Okey. Kita start dari sini. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim. Okey, cuba tengok. Okey. Okey, kita start sini. Okey. Am atau adakah ja'alu mereka menjadikan lillahi syuraka sekutu bagi Allah itu khalaqu ka khalqih. Mereka telah mencipta sesuatu seperti ciptaannya. Okey, kita tengok perkataan khalqihi. Khalaqu mereka telah menciptakan. Kat sini mencipta. Ka khalqihi seperti ciptaannya. Okey, kita tengok khalqi dia terjemah apa? Ciptaannya. Okey. Kemudian fatashabahal khalqu alaihim sehingga ciptaan-ciptaan itu al-khalqu. Dua kali ciptaan. Kenapa? Khalqi satu, al-khalqu satu. Okey. Cuma dia kenapa tak nampak Ustaz? Kemungkinan lah kita apa? Kesamaran dengan yang ni ada alif lam. Yang ni pula ada kaf lagi. Ada apa ni? Dhamir lagi kan? Betul tak? Yang tu je. Tapi kalau tengok dari sudut pattern, dari sudut makna sama. Ka khalqihi ciptaannya. Al-khalqu ciptaan-ciptaan.
Okey. Ada satu lagi tuan-tuan. Nampak tak? Kat mana? Jumpa tak dalam ayat ni, yang bawah ni? Ya? Okey. Itu tanda terang dia tu. Kat sini nampak kat mana? Perkataan khaliqu. Apa maksud khaliqu? Mencipta ataupun pencipta. Cuba tengok. Qulillah, katakanlah Allah jualah. Khaliqu menciptakan. Ataupun kita terjemah pencipta. Boleh juga. Kulli syai' tiap-tiap sesuatu. Kalau pecah sini pun boleh kan. Banyak ni. Okey. Khaliqu. Cumanya, okey, yang ni dia sebab penulisan dia ni. Dia ada alif kat tengah ni. Nampak? Ada mat, Ya. huruf mat. Dia kalau tengok pattern dia jadi macam ni. Khaliqun. Kalau pattern dia macam ni. Cuma dalam Quran dia ada alif kecil lah. Boleh? Kalau dalam pattern dia ada alif kecil itulah. Okey. Okey tuan-tuan, jelas clear tak? Nampak terang sikit tak? Macam mana dia punya bentuk pattern tu. Okey, boleh. Wan Badriah okey. Boleh Ah, lah. boleh lah. Tapi nampak terang sikit lah daripada minggu lepas Ya, ya. Okey, Alhamdulillah. Yang lain, Puan Azizah, saya tak tahu siapa lagi tu. Ah, Oh, Ustaz. boleh. Okey, boleh. Nampak sikit Nampak. Okay. At least tuan-tuan nampak pun dah syukur dah saya. Dan apa nak kata, kalau guru saya dia kata apa, tak nampak tak apa lagi. Yang penting pernah lalu jalan tu. Pernah jumpa. Pernah jumpa. Kali kedua dia rasa macam pernah jumpa sini. Biar tak kenal lagi. Tapi rasa macam pernah jumpa. Kan? Kali ketiga, kali keempat lah sini rupanya. Itu. Paling paling tak pun, paling kurang pun bagi nampak dulu. Oh, yang ni makna dia macam ni, yang ni makna dia macam ni. Itu cara dia. Okay. Okay, itulah. Okay, so doa tu nampak kata. Ya. Okay. Doa tu macam ni lah. Kita ambil yang basic lah. Okay. Ini nak bagi nampak. Okay. 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 Contohlah perkataan di situ. Perkataan yang boleh nampak sikit. Okay. Sebab dia lain sikit. Tak apalah. Kita ambil yang ni Yang ni yang biasa kita jumpa. Okay. Contoh perkataan ghafara, yaghfiru, maghfirah, ghafir, ghaffar, ghafur. Okay. Yang ni yang kita ambil yang biasa kita jumpa lah. Okay.
Ghafara. Okey. Pernah jumpa semua kan perkataan ni kan? Kan ada yang tak biasa dengar. Dah jumpa. Pernah jumpa kan? Okey. Tengok contoh perkataan ghafara. Okey. Pertama perkataan ghafara. Yang kedua yaghfiru. Yang ketiga maghfirah. Seterusnya ghafir. Yang ni ghaffar. Yang ni ghafur. Okey. Ghafara, yaghfiru, maghfirah, ghafir, ghaffar, ghafur. Okey. Semua tu kalau tuan-tuan tengok, dia ada kata dasar dia. Daripada perkataan apa? Ghafar. Ghafara. Okey. Cumanya tuan-tuan yang ni kita ambil makna je. Okey. Sebab kalau tengok dalam doa ni banyak ni. Kan? Dalam doa banyak. Okey. Ghafara. Ghafara maksud dia apa? Telah Diampuni. Telah ampun. telah mengampunkan. Okey. Telah mengampunkan. Okey, kalau yaghfiru sedang dia fi'il mudhari'. Okey, kalau maghfirah maksud maghfirah Ampunan. keampunan. Ghafir pengampun. Ampunan. Okey. Dua bentuk ni ghaffar dengan ghafur yang ni makna sama. Apa? Maha pengampun. Kalau mahal tu Allah. Ya. Kalau mahal tu untuk Allah ke? Ah, biasanya kalau maha ni biasa kita letakkan untuk Allah lah. Itu sirah balaghah. Tapi kalau nak letak untuk yang lain pun boleh je. Untuk makhluk pun boleh. Okey, contohlah. Dia ni sangat-sangat pemurah. Boleh. Okey. Dia tengok kepada makna lah. Tengok kepada makna. Okey. Cuma kalau maha ni untuk Allah lah kita terjemah. Dan kalau maha ni untuk Allah. Kalau kita nak terjemah. Kalau untuk manusia mungkin kita katakan sangat lah. Kan? Macam contoh kadzab. Sangat pembohong. Kita tak kata maha pembohong. Kan? Siddiq. Sangat benar. Okay, sangat membenarkan. Okay. Okay. Ghafara yaghfiru maghfirah ghafir ghaffar ghafur. Okay. Ataupun satu lagi contoh yang tuan-tuan duk baca last dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka Ampun. afuwun. Lepas tu tuhibbul afwa fa'fu anhu. Perasan tak tuan-tuan? Daripada kata dasar yang sama. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf. Okay. Tuhibbu, engkau sukakan al-afwa, kemaafan. Fa'fu, maka maafkanlah. Okay. Nampak tak apa yang sama? Perkataan yang kata dasar yang sama. Ya. Yang pertama afuwun. Yang kedua al-afwa. Yang ketiga fa'fu. Biasanya hamzah wasal tu lah, fa tu lain. Betul. Dia asal daripada yang sama. Afuwun maha pemaaf. Al-afwa kemaafan. Fa'fu maka maafkanlah. Okay, mak. Itu duk baca selalu tu. Kan?
Bila dah masuk ni malam ni pun malam yang dah ke berapa dah? 20 apa? 20? 26. 26. Nah, Okey. So pun banyakkanlah tuan-tuan dan okey. Semoga tuan-tuan nampaklah lepas ni kalau ulang doa ni kan, oh rupanya daripada kata dasar yang sama. Afuun maha pemaaf. Afwa kemaafan. Fa'fu maafkanlah. Pattern yang beza tapi daripada kata dasar yang sama. Okey, boleh. Okey. Okey, ada nak tanya apa tak saya kata? Semoga apa yang kita bincang, apa yang kita belajar supaya tuan-tuan dapat nampak lah jalan cerita dia semua. Tak nampak banyak, nampak sikit, alhamdulillah. Dan nampak banyak, alhamdulillah. dia baru. Apa Ya, ya. ni? Sama lah. Ya. Ya Ghani, Aghnini. Betul? Oh, Betul. Aghnina bihalalin. Ya, sama juga. Dan banyak lagi lah. Kalau tuan-tuan perasan dalam doa ni sangat-sangat banyak tuan-tuan. Okay. Kita nampak ataupun tak, itu je. Okay. Okay lah. So, apa? Hari ni adalah hari yang apa ni? Yang ni apa nak kata ni? Penutup lah kan untuk sifir. Dan semoga supaya tuan-tuan dapat nampak jelas lah dalam perbincangan sifir. Nampak bayang dulu macam mana. Okay. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay. Okay, dan nak raya lambat lagi. Semoga kita mendapat keberkatan dan keampunan lah daripada masa Ramadan yang berbaki lagi, insyaAllah. amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.